Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Prof Amran, seluruh kaki tangan ataupun uh, uh, warga khidmat IDM dan juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan menyambung dalam bacaan kitab Hafidah. Bacaan Hafidah, mana sebelum ini kita telah baca secara lalu matan daripada kitab tersebut, dan kita juga telah menerangkan sebahagian daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk pada sifat al-baqa. Sifat al-baqa. Sebelum kita masuk pada sifat al-baqa, kita melihat kepada matan dia. Matan dia mengatakan bahawa i'lam anna maulana jalla wa azz wajibul wujud. Jadi wajibul wujud, kemudian wal qidami. Jadi wajibul qidami dan wajibul baqa, ataupun di sini semuanya didatangkan dengan masdar lah. Didatangkan dengan masdar, bukan didatangkan dengan isim fa'il. Sebab sepatutnya apabila kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Jadi sifat dia adalah qidam. Dan begitu juga apabila kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu baqa, kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu baqi, dan sifat dia adalah al-baqa. Jadi kita masuk pada sifat salbiyah. Di antara sifat salbiyah yang mana sebelum ini kita telah menceritakan tentang sifat al-qidam, dan kita telah mengatakan bahawa sifat salbiyah ini adalah sifat yang mana perkataan menafikan, ataupun tujuan dia adalah untuk menafikan sifat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan adanya kalimat ini ataupun adanya sifat ini adalah bertujuan untuk menafikan kalimat yang kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dipanggil salbiyah. Salbiyah ni maksudnya negatif lah. Salbi, maknanya kalau kita kata orang ini tak ada potensi dalam bekerja, kita panggil hadza rajul salbi. Ke bahasa Arab, hadza rajul salbi, maknanya dia tak ataupun dalam bahasa dha'a, itu bahasa lain lah. Tapi salbi pun digunakan dalam istilah Arab, maknanya orang yang tak boleh bagi motivasi, yang tidak ada disiplin, kita panggil dia adalah seorang rajul yang salbi. Itu dalam bahasa Arab. Jadi salbi itu maksudnya negatif. Jadi bila dibincangkan tentang salbiyat, maksudnya adalah kita nak menafikan sifat-sifat yang negatif pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk sifat al-baqa. Al-baqa ini adalah maksud dia kekal. Maksudnya apa dia? Maksudnya dia nak menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala berlakunya fana pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu masa, ada satu keadaan yang mana Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba terputus connection dia ataupun hubungan dia dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan ataupun sentiasa mencipta makhluk. Maknanya berhubung dengan makhluk. Berhubung itu bukan berhubung maksudnya duduk sebelah kita dan sebagainya. Dan begitu juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak perlukan kepada masa. Sebab masa ni diwujudkan kepada orang yang ada tempoh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada tempoh. Sama ada bermula ataupun berakhir, dia tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada. Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada, maka dia tidak memerlukan kepada masa. Dan sifat yang keempat adalah mukhalifun ataupun mukhalifin di khalqihi. Itu Allah Subhanahu wa taala bercanggah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan makhluk. Di mana kita kata sebelum ini bahawa
kita ambil daripada ayat laisa kamitslihi syai', ataupun kita mengatakan bahawa laisa kamitslihi syai' adalah kaf di dalamnya adalah kaf ziyadah ataupun huruf zaid ataupun huruf zaidah. Dan kita mengatakan bahawa asalnya adalah lais laisa syai'un mislahu, laisa syai'un mislahu. Jadi syai' itu adalah isim kepada laisa. Mislahu itu adalah khabar kepada laisa. Jadi tidak ada sesuatu itu sepertinya. Dan tidak ada sesuatu sepertinya adalah pertama kita membincangkan melihat daripada segi zat, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita kata bukan jauhar. Bukan jauhar maksudnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada ruang. Ruang ini membuatkan kepada apa ataupun menghasilkan apa dia? Ruang ni menghasilkan dia berbentuk. Dia boleh jadi lepeh, dia boleh jadi besar, dia boleh jadi panjang. Itu apabila jauhar tu memerlukan pada ruang, kita boleh menggambarkan ataupun kita boleh membentukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita menafikan Allah Subhanahu Wa Taala itu memerlukan ruang, apatah lagi kepada tempat. Jadi tempat dan ruang tu lebih kuranglah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dari segi zatnya dia tidak beruang. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala kita nafikan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi sifat. Kita nafikan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk maksudnya apa dia? Maknanya sifat ini biasanya dipanggil pada sebab tu dia memerlukan kepada mahal. Nanti kita akan masuklah. Mahal ni maksudnya apa dia? Mahal ni maksudnya hulul. Sifat itu hulul kepada zat. Sifat hulul kepada zat. Maksudnya apa dia? Maksudnya bahawa macam kita lah, roh boleh masuk dalam kita, ataupun kita panggil kelun, bahasa lain kita panggil ruh, tanasukhul anwar, tanasukh al arwah, kan? Kelun masuk dalam roh, itu dipanggil hulul. Ataupun contohnya merasuk, jin masuk kepada dalam badan kita. Sebab itu ulama-ulama di antara ulama ilmu mutakallimin tidak menolak mengatakan bahawa jin masuk dalam badan. Sebab tidak boleh intipati zat itu, dia boleh cantum dua. Maknanya dia tidak boleh hulul kepada zat kita. Macam mana dia boleh mengontrol kita tu, wallahu ta'ala a'lam. Tapi dari segi logiknya bahawa contohnya kita zat, kita tak boleh nak masuk dengan zat. Jadi kita pun sifat, dia bukan sifat lah, dia zat. Jadi sifat itu dimasuk dalam zat. Dia hulul, dia halla pada apa? Pada zat itu. Seperti mana berlakunya pedas yang memasuk kepada lada. Seperti mana manis masuk ke dalam gula. Jadi itu menunjukkan kepada sifat makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah bercanggah dengan sifat begini. Kerana sifat begini menunjukkan kepada berlakunya cantuman, dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan tercantum. Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu, esa dan sebagainya, maka dia zat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu, tetapi dari segi kefahaman saja kita memisahkan sifat dan juga zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara tak langsung apabila kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan makhluk, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah ciptaan. Bila diciptaan, maka dia adalah sama dengan makhluk. Maknanya dia akan mengalami kelemahan sama dengan makhluk, dia akan mengalami proses-proses makhluk. Jadi ini mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kaedah mengatakan man lazamal hadis fahuwal hadis. Siapa yang sentiasa melazimi ataupun berlaku kepadanya ataupun termasuk di dalam hadis ataupun kita kata makhluk, maka dia pun menjadi makhluk. Walaupun sedikit, maknanya mengambil masa, memerlukan pada masa, memerlukan pada tempat, itu mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa-apa sahaja yang kita bayang, fallahu khilafun an dzalik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ma khatara fi balik atau ma khatara fi balik berbalik, ma khatara bi balik fallahu khilafun an dzalik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu bercanggah dengan apa yang kita bayangkan. Hatta bayangan sekalipun kita tidak boleh membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala 100% perbezaan dengan makhluk. Yang mana kita kata sebelum ini
Ada masil, ada syabih, ada nazir. Ada nazir, syabih dan juga masil. Jadi nazir itu adalah adanya persamaan paling kurang satu, kan? Dan syabih ini dia ada sebahagian persamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan sesuatu. Masil ni dia sebiji, sama. Dia apa? Dia memang muka sama, apa sama. Mungkin kata contohlah, kita bagi satu contohnya apa dia. Mungkin kita kata memerlukan pada masa. Tetapi lain dia lain. Ataupun memerlukan pada alam. Ataupun memerlukan kepada masa. Dan sebagainya. Yang kepada perkataan nazir, syabih. Syabih adalah sebahagian ataupun lebih lah. Tapi tidak 100%. Berbeza dengan nazir adalah satu saja paling kurang. Dan maknanya ada persamaan walaupun sedikit. Dan akhirnya masih iaitu dia memang 100%, iaitu copy paste lah. Jadi ini mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala ada walaupun sikit sama dengan makhluk. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa laisa syai'un mithlahu, tidak ada sesuatu pun sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi makhluk. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni total kesempurnaan, total kita kata pada kesempurnaan, kehebatan dan sebagainya, yang mana tidak ada langsung sifat yang lemah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bila ada sifat makhluk, perlu kita tahu bahawa makhluk adalah lemah. Mana sikit pada sifat makhluk, maknanya menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lemah. Atau maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mungkin dijadikan kalau ada sifat makhluk. Sebab itu kita menafikan 100% ada pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan masuk pada mungkin pada kitab yang lain, mungkin dari segi apa? Dari segi kaif dan juga dari segi kaif dan hakikat. Dan yang kelima, okey, pertanyaan penting ni. Begini. Ini yang kita dapatkan dengan kelompok Wahabi. Sebab dia Allah di tangan, di kaki, dia dah Allah duduk atas. Ini kenapa? Ini kalau kita syairan ni ada sebab Islam menafikan Allah bersamaan dengan dia yang baru. Ataupun Allah maknanya persalahan Allah dengan pun kita sebut sebagai menafikan. Ini yang kita rasakan sebab golongan zaman ni dipanggil Mujassimah. Mujassimah hari ni Wahabi misalnya. Okay. Nampak tak? Ini Syazharus. Ini kita berdepan sekarang. Orang percaya Allah duduk di atas aras. Semayang di atas aras. Allah ada di langit. Turun. Sebab apa dia baca ayat secara literal tadi? Tak ada sebab. Secara harfiah. Problem. Jadi macam apa maksud rekodi balik ni? Ini kita berhadapan dengan real time problem dengan kelompok
kita kata yadullah fawqa aydihim. Dalam perkataan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam konteks ayat ini sebenarnya kita nak memahami dari segi ayat yang jumlah ayat yang menyeluruh, iaitu yadullah fawqa aydihim. Dia kata-kata yadullah fawqa aydihim maksudnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguasai mereka ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan mereka. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan apa saja ke atas mereka. Dan kita melihat kepada konteks ayat secara keseluruhan. Dalam ayat ini, dalam surah ini ataupun ayat ini, dia tidak melihat kepada kalimat dengan kalimat ataupun dalam bahasa lain kita kata word to word. Kalau kita bagi contoh kepada bahasa Melayu, sebagai contoh, terima kasih. Kalau kita melihat pada word to word, dia akan bermaksud bahawa saya menerima kasih awak. Dia tidak bermaksud bahawa saya memuji awak kerana awak bantu saya. Itu bukan yang dimaksudkan kalau kita melihat kepada word to word. Tetapi kalau kita melihat kepada keseluruhan kalimat terima kasih, maka dia memberi makna kepada saya memuji awak kerana apa? Kerana awak bantu saya ataupun awak telah melakukan kebaikan kepada saya dan saya memuji awak. Thank you lah maksud dia. Dan begitu juga dalam soal lain, tidak semua yang diidhafah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun disandarkan kalimat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menunjukkan kepada sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, bila kita kata Baitullah, adakah Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada rumah? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala masuk rumah tu? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidur dalam rumah tu? Jadi ulama bincang, tidak semestinya bila disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah sebahagian daripada benda yang disandarkan itu. Jadi benda tu perlu diperbincangkan banyak. Begitu juga kalau kita tengok dari segi makna pun, ya tak kira apa saja digunakan, semua itu mempunyai makna yang pelbagai. Ada makna yang mulia, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ada kedua tangan dalam ayat itulah. Kan? Dia memberikan infak. Adakah maksud Allah Subhanahu Wa Taala ada dua tangan? Jadi ada mengatakan bahawa menunjukkan dilapangkan tangan dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dermawan ataupun orang yang suka memberikan nikmat kepada hamba dia. Dan tangan juga menunjukkan kepada kekerasan, tangan juga menunjukkan kepada ni. Sebab itu bila kita kata apakah dimaksudkan yadullah, kita berhenti. Sebab ada yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga tak layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata nasullah fanasiyahum. Mereka lupakan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala lupakan mereka. Adakah ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lupa? Tak, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu lupa kepada hamba dan apatah lagi berlakunya lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlakunya lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan bahawa dia tidak layak menjadi Tuhan. Jadi maksudnya ada ulama menterjemahkan bahawa fanasiyahum adalah meninggalkan mereka. Dan untuk kita maklumkan bahawa sebab itu kita kena letak makna yang layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dalam perkataan Allah fawqa aydihim, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah tafwid sebelum, taslim sebelum. Tafwid ataupun taslim maksudnya sama ataupun menyerahkan makna itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila ditanya kepada kita dan kita pun ada dua mazhab dalam mazhab Syairah, sama ada tafwid ataupun takwil. Bila ditanya kepada kita, apa dimaksudkan dengan yadullah? Kita mengatakan wallahu taala a'la wa a'lam. Terus kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ayat ada makna? Ada makna. Tapi maknanya di mana? Maknanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak tahu pada makna yang tepat. Tetapi kalau kita nak memberikan makna pada dia, kita memerlukan kepada apa dia? Kita memerlukan kepada takwil. Supaya apa dia? Supaya tepat ataupun sesuai kepada, layak kepada makna Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini dipanggil apa dia? Dipanggil benda yang mutasyabihat dia berpindah kepada muhkamat. Iaitu benda yang memiliki makna yang mungkin ada songsang di situ, ada yang tidak sesuai pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita letakkan kepada makna yang pasti pada Allah Subhanahu Wa Taala atau makna yang diiktifak oleh ulama, itulah makna yang layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dilakukan oleh Asy'ariyah, iaitu pada makna yang mutasyabihat kepada makna apa dia? Kepada makna muhkamat. Dan Asy'ariyah apa dia punya manhaj dia? Manhaj dia adalah baina tafwid wa tanzih, iaitu di antara
menyerahkan makna kepada Allah SWT dan masa sama adalah mentanzihkan Allah pun, mensucikan Allah SWT daripada sifat-sifat yang tak layak. Berbeza dengan akhuna ataupun saudara kita Al-Wahabi ataupun menyuruh di belakang Salafi. Sebab tu dia kena transparent. Nyatakan dia ikut siapa? Ahli hadis ni banyak. Ahli hadis ni dia bukannya orang yang mutakallim, dia bukannya orang yang mengasaskan akidah. Beritahu kami. Akhbirni man syaikhak atau man syaikhu. Sa'ukhbiruka man anta. Kan? Kalau beritahu pada kami siapa syekh kamu? Siapa tok guru kamu? Jadi supaya kami senang untuk beritahu siapa kamu. Kalau kamu tak beritahu siapa guru kamu, macam mana kami nak mengenali siapa kamu? Jadi masalah besar. Jadi kamu menyuruh dari belakang salaf. Salaf ni Khawarij salah, Mu'tazilah salah, Murji'ah salah, Syiah salah. Jangan kan kata bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah saja salah. Jadi kena transparent. Jadi dia kena akui. Jadi yang berlakunya apa? Dia berlakunya adalah tafwid dia selepas. Tafwid kita sebelum, tafwid kepada Wahabi ni selepas. Bila dia kata apa dia? Yadullah, apa itu? Yadullah tu adalah tangan. Dia berhenti situ. Tangan macam mana kita tanya? Tangan yang layak pada Allah SWT. Macam mana? Sedangkan makna dia banyak. Ataupun dia kata tangan kuda lain, tangan. Jadi tangan bukan tangan, dia kata. Tangan, yadun la yadun. Macam mana tu? Jadi contoh kita kata, ni mikrofon ke bukan mikrofon? Ni mikrofon dan bukan mikrofon. Jadi berlakunya apa? Dalam dari segi, kita kata ilmiah, dia tanakut. Dia berlakunya apa? Dia kontradik. Mana ada ke tak ada? Dia ada dan dia juga tak ada. Macam mana tu? Dia handset dan dia bukan handset. Apa maksud dia tu? Jadi istilah yang digunakan pun sebenarnya tidak sesuai. Minta maaf cakap. Dan kalau kita tengok balik pada awal je, kalau kita tengok dua-dua adalah sama ada daripada pihak Asy'ariyah ataupun daripada pihak Wahhabi, dua-duanya adalah kita kata faqal aql ataupun atas daripada akal. Sebab apa? Sebab kita menyerahkan makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu nak memberikan makna yang tepat. Sebab itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Wahhabi pun buat begitu juga, tetapi dibuat selepas. Dulu berlaku bahawa di atas akal. Dua-dua mengatakan bahawa perkara ini adalah di atas akal. Tapi siapa yang menempati ilmu? Ini persoalan. Yang mana yang menempati kepada akal ataupun menempati kepada boleh menerima pandangan itu. Jadi wallahualam lah kan. Kalau kita tengok sebab saya mungkin sebab saya Asy'ari kot kan. Ada aku Jadi memang dia bertentangan terus daripada akal. Macam mana sesuatu benda kemudian kita menafikan dia. Dia isteri saya dan dia bukan isteri saya. Macam mana tu? Dan aku apa pening tu? Kan? Ya. Manakala dia punya prinsip. Dia tidak boleh dua benda tu ya dan bukan sekaligus. Dia tidak boleh duduk benda yang mengijabi dengan salbi duduk sekali. Dia tidak boleh. Dia akan berlakunya ijabi. Dia berlaku jadi salbi. Bila ijabi dengan salbi bercampur, apa akan berlaku? Salbi. Negatif dengan positif bila bercampur dia akan berlaku jadi negatif. Dia akan negatif. Benda tak ada. Dia sebab benda kita pun jadi pening. Jadi kita tak mewujudkan benda tu. Dan saya rasa poin Dr. Anam penting daripada Bukan takwan. Itu takwil, itu dah tafsir. Itu sudah tafsir. Dan mengatakan yadullah. Tangan Allah itu pun dah tafsir. Dia bukan tafwid. Kalau dia kata tangan tapi saya tak tahu apa maksud tangan. Tak apa. Tak apa. Tangan yang saya tahu maksud dia. Tapi saya biar kepada bahasa Arab lah. Bahaya lah. Bahayalah sebab kita beriman pada lafaz. Untuk orang ajam bahayalah. That's okay. Yeah.
Kemudian tanya. Kemudian qaimun binafsihi. Qaimun binafsihi adalah wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan dirinya sendiri, ataupun maksud bahawa maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang uh, mahal tadilah. Mahal yang mana kita kata tadi sebenarnya mahal yang hal dia tadi, bukan mahal tempat ni. Mahal yang di dalam qiyamuhu binafsihi bukan mahal tu maksudnya tempat. Jadi tempat yang dimaksudkan di dalam qiyamuhu binafsihi itu bukan tempat kita ni, kita duduk ni. Tempat yang kita kata sifat duduk di atas tu, menempel tu, menempel. Jadi sebab itu yang dimaksudkan di sini adalah zat. Kalau kita tengok pada dipanggil apa ni, dipanggil takhsis dan juga mukhassis dan juga mahal. Mukhassis dan juga mahal. Mukhassis ni masalah macam mencipta lah. Mukhassis ni mencipta, mahal ni memerlukan tempat. Dan dalam ni Allah Subhanahu dalam ni ulama mengatakan ada tiga kan, ada tiga yang memerlukan, yang tidak memerlukan pada mahal, yang tidak memerlukan kepada mukhassis. Lihat tempat. Kemudian yang tidak memerlukan pada mahal, tidak perlu kepada mukhassis. Memerlukan kepada mahal dan memerlukan kepada mukhassis. Kemudian ataupun tidak memerlukan kepada mahal, tidak memerlukan kepada mukhassis. Kemudian memerlukan kepada mukhassis, memerlukan kepada mahal, dan akhir sekali memerlukan kepada mukhassis tetapi tidak memerlukan pada mahal. Memerlukan pada mukhassis tetapi tidak memerlukan pada mahal. Jadi yang tidak memerlukan pada mahal dan juga mukhassis adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memerlukan pada mahal, tidak memerlukan pada mukhassis adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan pada yang kita kata tempat tadi lah, tempat yang bertempel tu. Tempat bertempel. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak memerlukan pada yang mencipta zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah dia memerlukan pada tempat yang menempel dari segi akal. Dari segi akal, tetapi dia tidak diciptakan, iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia tidak memerlukan kepada mahal lah, kita start daripada zat manusia lah. Tidak memerlukan kepada mahal tetapi memerlukan kepada mukhassis, iaitu zat manusia. Pada tempat menempel, dia tak perlu pada tempat menempel. Zat manusia dia tak perlu pada tempat menempel, tapi dia memerlukan pada pencipta. Dan memerlukan kepada mahal dan memerlukan kepada pencipta adalah sifat manusia, sifat makhluk. Dia memerlukan pada tempat menempel dan dia juga memerlukan kepada yang mencipta. Jadi qaimun bi nafsihi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala ghani semua sekali. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan langsung kepada perkara-perkara yang disebutkan tadi, kita sebut tadi, mana-mana kita kata menempel tadi lah. Hal ataupun yang macam contoh bahasa mudah yang kita gunakan mungkin masuk macam merasuk lah. Kan? Walaupun tak bertepat, ataupun yang dibayangkan oleh Kristian, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam tubuh Nabi Isa alaihissalam. Supaya Nabi Isa alaihissalam merasai kesakitan separa manusia dan juga separa Tuhan. Itu yang dipanggil apa dia? Dipanggil hulul. Jadi mustahil zat Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Dan begitu juga dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dari segi kefahaman kita meletakkan adanya terpisahnya sifat dengan zat supaya mudah untuk kita faham. Dari segi akal, hakikatnya tidak. Allah Subhanahu Wa Taala bukan tercantum daripada sesuatu. Sebab itu ulama tidak menggunakan iftiqar. Ada ulama menggunakan iftiqar. Maknanya sifat yang taftaqiru ila zat. Ada sebahagian menggunakan perkataan itu kemudian dimarahi ataupun disanggah oleh sebahagian ulama sebab itu menggunakan apa tu yulazim. Menggunakan lazama, yulazim. Iaitu menempel ataupun menempel kepada zat. Melazimi zat. Melazimi zat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah tentulah tidak memerlukan kepada sesuatu pun. Yang memerlukan kepada sesuatu adalah kita. Sebab itu kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kelemahan, dengan penuh kita kata menyerah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada sesuatu. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada sesuatu. Jadi ini juga adalah sebahagian daripada sifat salbiyah
Iaitu dia menafikan apa dia? Menafikan Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada sesuatu. Kemudian yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyatullah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua lah. Satu dipanggil wahid, satu lagi dipanggil ahad. Wahid ni menunjukkan pada adat lah, pada bilangan. Wahid menunjukkan pada bilangan. Ahad menunjukkan pada sifat. Iaitu sifat kesatuan ataupun keesaan. Sebab itu wahid dia boleh berbilang-bilang. Ahad dia tidak boleh berbilang-bilang sebab dia menunjukkan pada sifat. Kalau kita kata seseorang itu wahid fil bait, mungkin kita kata mungkin ada 2, 3 dan 4. Tapi kita kata ahad, la ahad fil bait, maknanya tidak ada seorang pun di rumah. Maknanya dia menafikan bahawa adanya bilangan di rumah tersebut. Dan esanya Allah Subhanahu Wa Taala ini kesemuanya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala maknanya esa dari segi sifat dan juga esa dari segi zat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh berpisah dengan zat dan juga sifat. Dan masuk umum. Ada dan juga esa pada af'al. Apa nama? Nak masuk pada umum tak payah. Tak payah. Nah. Jadi kemudian dalam perkara ini perlu kita tahu apa beza di antara sifat af'al dengan sifat zat. Sifat zat ni maknanya macam semua ni sifat zat lah. Kita belajar sekarang ni adalah sifat zat. Dan dia juga ada sifat af'al. Jadi bahasa ulama, mungkin bahasa kita kata bahasa istilah lah kan. Bahasa istilah. Maknanya setiap sifat yang tidak menunjukkan, yang membolehkan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan benda yang berlawanan. Itu dipanggil sifat zat. Jadi kalau sifat itu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh lakukan benda yang dilakukan, benda yang boleh berlawanan pun dia boleh lakukan, maka dipanggil sifat fa'al. Contohnya dalam sifat zat kita kata di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu alim, dia berilmu, memiliki sifat ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh memiliki sifat jahil. Tetapi berbeza dengan bila sifat af'al, Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghidupkan dan Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh mematikan. Allah Subhanahu Wa Taala boleh yunfik, Allah Subhanahu Wa Taala boleh yamsik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh menahan rezeki itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan rezeki. Jadi bila ada yang boleh Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kedua-duanya daripada yang berlawanan, maka dipanggil sifat af'al. Maka satu sahaja sifat yang dia boleh lakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil sifat zat. Sifat zat ataupun sifat yang duduk di atas zat. Dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan juga Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memerlukan kepada syarik lah, tidak memerlukan kepada syarik. Ataupun kita kata yang berkongsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita kata mustahil dengan adanya alam pada hari ini menunjukkan bahawa adanya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lau kana fihi alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan di dalam langit dan bumi ini selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan pincanglah bumi ini, pincanglah langit dan bumi. Sehingga kan mengatakan bahawa bukan sahaja pincang, tetapi tidak terjadi pun langit dan bumi. Sebab Tuhan ini memiliki sifat apa? Sifat ghalib, sifat qahir. Jadi mustahil sifat ghalib dan sifat qahir ini dia membenarkan orang lain yang boleh menguruskan apa yang dia boleh urus. Ataupun kemampuan dia orang lain boleh buat. Mustahil. Jadi mustahil dia juga berbincang. Mustahil juga dia bekerjasama. Mustahil juga dia tolong-menolong. Semua itu adalah sifat makhluk. Jadi dia nak buat, dia buat seorang saja. Dia takkan terima orang lain. Kalau terima orang lain ni kita. Sebab kita ni, kita kata mungkin kita tak mampu. Ataupun mungkin kita kata, apa salahnya buat orang ramai lebih cepat. Jadi sebab apa? Sebab kita ada kelemahan.
beza dengan Tuhan. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala ada orang lain bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bro. Sama lagi. Ke masuk kudrah. Sebab ma'ani. Kemana ni? Kan ada. Sebab saya pun laju je lah nak masuk ke Mubrah tu kan.